Kebanyakan orang ingat urutan Melayu. Tapi urutan Melayu termasuk di bawah terapi. Berbeza dengan urutan biasa. Okay, so jadi apa nama hasrat tu macam mana? Maksudnya adakah beritahu ayah kata saya rasa nak mendalami ilmu ni ke? Saya nak tahu macam mana rasa tercetus tu. Dan ialah dalam bidang urutan ni kita pun ada satu risiko dia kalau salah tekan ke menyebabkan benda tu lagi mudarat kan. Jadi macam mana nak overcome benda tu? Macam mana yang rasa macam aku nak try lah benda ni, try masuk bidang ni kan. Tapi macam mana mula-mula proses nak belajar tu? Ni terjadi di sini waktu betul masuk ni time PKP. Okay. Masuklah tak ada kerjaya. Dan masa tu terlampau ramai orang sakit badan. Jadi saya ni masa tu hanya nak tolong kawan-kawan je. Saya sentuh sikit. Dan yang saya sentuh ni rupanya adalah pegawai IKBN. Jadi dia orang offer saya asalnya awalnya untuk belajar dengan IKBN Kuala Langat lah. Jadi saat tu saya masuk. Saya belajar, saya study pasal anatomi badan, study pasal kecederaan sukan. Tapi dalam masa sama sebelum study ni untuk belajar untuk ambil dengan betul-betul iktiraf ni, saya dah ada asas. Dah ada basic dah tentang urutan Melayu. Cuma kita ke dalam lagi. Ke dalam lagi untuk kita faham. Okay. So itu adalah cerita di sebalik itulah. Okay. Bila kita dah start urut, okay, contohlah macam katakan Panjang dah ada satu customer lah. So masa tu kira macam baru belajar kan. So macam mana perasaan tu? Adakah risau aku buat ni kata salah tekan ke apa ke? Ada tak perasaan macam tu? Confirm ada bang. Confirm ada. Tapi alhamdulillah rezeki saya lah. Kebanyakan pesakit saya suka. Dia jadi bukan nak kata dalam masa awal-awal ni nak kata kita ni betul-betul pergi jauh ni tak. Terus sihat ni tak. Dia ada proses. Kadang-kadang urut tu sampai 3, 4 kali, 7 kali. Dalam proses tu. Tapi bila orang kata pengalaman, dalam hati ni bila orang tak sihat, saya tengok selama 2 kali bila dia tak sihat, mana ada berpunca daripada lain. Daripada situ dah tercetus ilham sampai, and then saya buat kajian. Macam mana saya nak selesai masalah. Kat situlah saya baru start bertanya pada ayah. So bila mula-mula masa umur waktu bila tu yang dah start get serious tu? Get serious saya rasa dalam umur 20, 21. Dah start get serious. Dah get serious lah. Okay. Okay. Kalau macam tu kita dah so kata